وحدانا وكتب لنا هذا الخير وهيأ لنا أسباب حضور مثل هذه المجالس، وما كل ذلك إلا توفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا هيأ الأسباب فتح الأبواب، فاختاركم من بين ثلة من أناس هم الآن في أماكن الغفلات وأماكن اللهو، ولكن إذا أحب الله سبحانه وتعالى عبدا هيأ له أسباب الخير وفتح له أبواب الخير يقاد إليها. فأنتم اصطفاكم الله سبحانه وتعالى، ما أتى بكم في هذا المكان إلا وهو أراد بكم الخير. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah mempermudah bagi kita dan memberikan jalan untuk kita bersama-sama berhimpun di dalam majlis penuh keberkatan ini. Tidak lain dan tidak bukan untuk kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan banyak penyebab-penyebab untuk kita mendekat kepada Allah. Dan apabila Allah telah mempermudah banyak penyebab-penyebab untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, itu petanda Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu-pintu kasih sayangnya, pintu-pintu rahmannya untuk kita. Ini terjadi tidak lain dan tidak bukan semata-mata taufik, anugerah terbesar yang Allah telah berikan kepada yang hadir pada malam ini. Kerana di luar sana ada beberapa manusia, banyak orang-orang yang mereka masih lagi tenggelam di dalam kelalaian terhadap Allah, kelalaian terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Tapi kita walaupun masing-masing ada kesibukannya, dapat dipilih. Istafakumullah, Allah dah pilih semua di antara kita untuk dapat hadir dalam majlis penuh keberkahan ini. Ja'a fi sahih Muslim qaul Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min nafsin manfusatin illa kataba Allah makanaha min al-jannati aw min an-nar. وهل يسلك سبيل أعمال أهل السعادة أو أعمال أهل الشقاء؟ فقال رجل يا رسول الله لو اتكلنا على كتبنا، نتكل على كتبنا فنمشي على ما قدره الله سبحانه وتعالى لنا من الأعمال. فمن سلك منا أعمال أهل السعادة كان من أهل السعادة، ومن سلك منا أعمال أهل الشقاوة كان من أهل الشقاوة. خلاص ما دام الأمر محسوب بالقدر، خلاص نمشي على ما قدره الله سبحانه وتعالى ونبقى على ما نحن فيه. من كان منا من أصحاب الشقاوة فهو شقي، ومن كان منا أصحاب السعادة فهو سعيد. لماذا نتعب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل ميسر لما خلق له، كل ميسر لما خلق له. إذا يسر الله سبحانه وتعالى لك أسباب الخير فهو أراد بك الخير. يعني بمعنى أن إذا فتح لك أبواب الخير، أبواب العمل الصالح، مصاحبة أهل الخير، مصاحبة العلماء والصلحاء، بمعنى أراد بك الخير. وإذا أراد بك الشقاوة يسر لك أسباب الشقاوة. وقرأ قوله سبحانه وتعالى في سورة الليل فأما من آمن واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Di dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi SAW, riwayat Imam Muslim, kata baginda Nabi Muhammad SAW, tidak ada sesuatu jiwa, tidak ada sesuatu umat manusia yang bernyawa di alam dunia ini melainkan sebelum ia lahir Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sama ada dia menjadi ahli syurga atau ahli neraka. Kita dalam perut mak kita sebenarnya dah ada catatan dah, ini orang ahli syurga ke orang ahli neraka. Kerana itu barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dia menjadi ahli syurga, maka dia akan berjalan dengan mudah, beramal dengan amalan-amalan ahli syurga, meninggal jadi ahli syurga. Tetapi kalau dalam catatannya, dalam catatan takdirnya, dia ditakdirkan menjadi orang yang celaka, ahli neraka, maka di alam dunia dia akan selalu beramal dengan amalan-amalan ahli neraka,
meninggal dalam keadaannya dan masuklah ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa dia? Semua dah ada takdir dia dah. Sebelum kita lahir semua dah ada catatan takdir. Ketika baginda bersabda hal ini, seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau memang semuanya itu telah ditakdirkan, jadi kami tak payahlah bersusah-susah. Kami ikut je lah apa kata suratan takdir. Kalau suratan takdir kata kami jadi orang baik, ahli syurga, kami ikut je lah suratan takdir. Kalau kami ditakdirkan jadi orang jahat, orang mangkuk ayun, mati masuk neraka, kami ikut je lah catatan takdir." Ke macam tu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi SAW, bukan seperti itu. Tetapi kata Nabi SAW, kullun muyassarun lima khuliqalahu. Segala sesuatu itu akan dimudahkan mengikut catatan takdir dia. Kalaulah seseorang itu di dalam catatan takdirnya sebelum dia lahir, Allah dah tentu dia menjadi ahli syurga, Allah akan mudahkan untuk dia beramal dengan amalan ahli syurga. Allah mudahkan dia berkawan dengan orang-orang baik. Allah mudahkan dia selalu hadir majlis maulid. Allah kenalkan dia dengan ustaz-ustaz. Dia tak terpengaruh dengan dakwah-dakwah yang nak merendahkan para ulama. Kenapa? Kerana memang dalam catatan takdir dia ditakdirkan menjadi ahli syurga, mudah untuk dia beramal dengan amalan syurga. Tetapi sebaliknya, kalau memang kita ni orang-orang yang ditakdirkan sebagai orang yang celaka, kalau nak buat jahat mudah saja. Tapi kalau nak pergi masjid, enjin kereta pun tak boleh nak start contoh. Contoh kan. Tapi kalau nak pergi ke Melaka Raya, laju je. Kalah kereta lomba tadi tu. Itu petanda-petanda yang buruk. Maknanya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala telah mempermudahkan bagi kita untuk berbuat kebaikan, itu petanda kita memanglah ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan sekelumit daripada firman Allah di dalam surah Al-Lail, wa amma man amana wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassirhu lil yusra. Adapun orang-orang yang beriman dan bertakwa dan mempercayai akan hari akhirat, beriman, bertauhid, akan kami mudahkan untuknya jalan menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya orang-orang yang kafir, orang-orang yang tak percaya, bahkan kedekut, tidak mau membayar zakat, tidak mau membantu orang-orang susah, kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami mudahkan untuk dia menemukan kesulitan yang terbesar, al-usra, iaitulah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah yang hadir pada malam ini, tuan-tuan haji, puan-puan haja, adik-adik, abang-abang semua yang ada dalam majlis ini, anak-anak, mudah untuk kita hadir pada malam ini. Ini petanda bahawa memang Allah dari azalnya berkehendak untuk kita menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى استغنى جاء في الحديث من أعرض الله عنه قال ألا أخبركم خبر الثلاثة قالوا بلى يا رسول الله قال أما الأول فأقبل الله عليه وأما الثاني فاستحيا الله منه وأما الثالث فأعرض الله عنه. بمعنى نحن إذا أقبلنا إلى الخير وعرضنا أنفسنا إلى الخير وإن كنا مذنبين ومقصرين ولسنا أهلا لتلك المجالس أو مناجاة المولى سبحانه وتعالى، لكن نحن بحاجة إلى رحمته بالنظر، حاجة إلى مزيد من الحسنات، حاجة إلى مزيد ممن يذكرنا بالله، حاجة إلى مزيد من مجالسة الصالحين، لأن الله سبحانه وتعالى إذا لم يقبلك قبلك بالجمع. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم ولو كنت من أهل الذنوب الكثيرة بسبب المجالس، حضور المجالس يغفر الله لك بسبب الجمع، لأنك أتيت بنية صادقة ولكي تتعظ وتتزكى. Jadi di dalam ayat tadi Allah bagi tahu wa amma man kadzdzaba wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang-orang yang kedekut dan istaghna, dia tidak berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia kata aku ni punya perniagaan hebat, kedai aku paling laku, jadi aku tak berhajat dan nak pergi ke masjid nak berdoa, nak hadir maulid apa lagi. Aku dah cukup dengan kehebatan diri aku. Kata Allah SWT, ini orang petanda ahli neraka Allah SWT. Maknanya yang terpenting dalam diri kita, hati kita selalu berhajat kepada Allah.
Kita tidak pernah berhajat kepada manusia. Apalagi nak kipas orang sampai dia terbang ke langit, tak ada. Tapi kita hanya mendewa-dewakan Allah, berhajat kepada Allah walaupun kita dah jadi orang paling kaya, paling berjaya dalam perniagaan. Penting tu. Kita tidak pernah lepas keperluan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam hadis, Nabi SAW pernah dalam satu majlis. Ketika Nabi duduk-duduk dalam majlis, ada 3 orang datang. Orang pertama datang, dia tengok, oh ada majlis, ada Rasulullah, ada majlis zikir kepada Allah. Dia pun ikut serta, dia join dalam majlis tersebut. Tak berapa lama, datang pula mamat lain, entah daripada kampung mana, dia tengok, oh ada apa ramai-ramai ni? Oh ada majlis, ada Rasulullah. Maka dia pun duduk kat belakang. Dia duduk kat belakang, dia ikut serta. Tapi dia duduk kat belakang-belakang, nyorok-nyorok, biar tak ternampak muka tu. Takut kalau tidur kan tak kantoi, kalau nyorok belakang, betul? Kalau kat depan-depan, kalau tertidur kan, malu lah nampak gaya. Jadi dia malu, dia duduk belakang. Ada orang setelah tu berlalu beberapa minit, datang orang ketiga. Orang ketiga kata, ni ada apa ramai-ramai ni? Ada Rasulullah. Alamak, ada majlis ilmu. Alamak, ada majlis maulid. Alamak, ada majlis hukum makam. Malas aku tengok cerita Korea ni, kata dia. Dia pun paling. Dia tak hadir majlis tersebut. Kata, ini cerita agama ni. Kita nak cerita bisnes yang menghasilkan RM, yang menghasilkan dolar. Ini cerita hasilkan apa ni? Dia tak nak, dia pun paling. Setelah selesai majlis, Nabi SAW bertanya, wahai sahabatku, maukah kamu ku berikan perincian pada 3 manusia yang datang tadi? Ya, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami. Maka akhirnya kata Rasulullah SAW, orang yang pertama itu, dia datang, dia melihat ada majlis yang mendekatkan diri kepada Allah, maka dia mendatangi tersebut. Mendatangi majlis tersebut. Apabila dia mendatangi majlis ini, petanda dia menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila setiap orang datang menghadap kepada Allah, mencari keridhaan Allah, Allah juga akan cari dia. Bukankah kita selalu mendengar, kalau kamu datang berjalan kepada Allah, Allah dengan kasih sayangnya berlari mengejar rahmatnya kepada engkau. Kalau engkau menghadap Allah, kalau kau terhege-hege kepada Allah, Allah lebih terhege-hege memberi rahmat kasih sayang kepada engkau. Itu orang yang pertama kata Nabi. Dia nampak majlis yang mendekatkan diri kepada Allah, maka dia pun ikut join serta. Karena dia nak kena Allah, Allah membagi apa yang dia nak. Adapun orang yang kedua, dia datang dalam majlis, maka dia tengok, alamak majlis dah penuh, aku datang lambat, aku malu. Maka akhirnya dia menyorok di belakang. Orang ini tetap memenuhi panggilan Allah, tapi dia penuh dengan rasa malu. Kata Rasulullah SAW, kerana dia malu, Allah pun malu untuk mengadab dia. Allah malu, ini orang walaupun datang dia terlambat, duduk kat belakang, tapi dia malu. Allah juga malu nak mengadab dia nanti di hari kiamat, kerana dia malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun golongan yang ketiga, orang yang ketiga kata Nabi SAW, dia datang dalam majlis, dia tengok orang sedang mengingat Allah, mengajak kepada alam akhirat, dia tinggalkan majlis, dia berpaling daripada Allah, berpaling daripada agama, maka Allah pun akan berpaling daripada dia. Jangan mimpi Allah nak merahmati dia, jangan mimpi Allah nak perkenan doa dia, jangan mimpi Allah nak masukkan dia ke dalam syurga. Kalau engkau berpaling daripada Allah, kau tidak berhajat kepada Allah, Allah 1000 kali tak berhajat kepada engkau. Allah Tuhan semesta alam. Hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Alhamdulillah kehadiran kita di dalam majlis ini, sama ada secara fizikal ataupun mungkin secara rakaman ini, juga hadir kerana mengharapkan rahmat Allah. Kita terus hadir, penuhi panggilan-panggilan majlis kebaikan, majlis-majlis yang mengajarkan ilmu Rasulullah SAW. Walaupun kita sedar, kita ni bukanlah baik mana. Kita datang dalam keadaan dosa kita banyak, kita lalai sama Allah. Tapi kerana kita tahu hinanya kita, sangat berhajatnya kita kepada kasih sayang Allah, kita tetap hadir dalam majlis ini. InsyaAllah Allah juga akan menghadap dengan kasih sayangnya, maghfirahnya untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi hadirin hadirat, apatah lagi di dalam hadis yang lain, Nabi SAW pernah bersabda, kata Nabi SAW, ketika mana diadakan majlis-majlis mulia seumpama ini, majlis mengingat Allah, mengingat Nabi, mengingat hari akhirat. Kita kan sehari-hari sibuk dengan dunia, sibuk dengan bisnes. Ada waktu-waktu kita mengingat sejenak akan hari akhirat, sedar kita pun akan mati, untuk takut kepada Allah SWT. Majlis-majlis yang mulia seumpama ini, maka dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat-malaikat. Allah bertanya, wahai malaikat, kamu daripada mana? Oh ya Allah, kami daripada IKS Melemau. Buat apa kau kat situ? Kami melihat ada umat Nabi Muhammad merayakan Maulid Nabi. Mereka tahu mereka banyak dosa, tapi mereka mengharapkan dosa mereka dipadamkan oleh Engkau ya Allah berkat Nabi Muhammad. Kamu dari mana? Daripada IKS Melemau. Ada yang nakal? Banyak yang nakal ya Allah. Mungkin yang bercakap menterjemahkan pun sama nakalnya juga. Tapi dia datang dalam majlis ini kerana dia tahu ada Habib
dia tahu ada syekh, ada orang alim. Dia nak ambil berkat orang-orang baik itu. Oh, akhirnya kata Allah SWT, wahai malaikat-malaikat, ku saksi, ku jadikan engkau semua saksi, mereka itu telah aku ampunkan dosa mereka. Semua dosa mereka aku ampunkan, kata Allah SWT. Tetapi malaikat akhirnya mencelah, ya Allah, memang yang datang ramai itu, tapi tak semua kerana nak mengharap maghfirahmu. Ada yang datang kerana pelik, ada dengar bunyi kereta kuat sangat tadi. Kereta siapa tu nak tengok. Akhirnya dia pun join lah terpaksa. Bukan kerana nak hadir majlis maulid, bukan kerana nak mengharap rahmatmu, tapi kerana ada tujuan-tujuan yang tertentu yang lain. Kata Allah SWT, dia duduk sampai habis. Sampai habis, kata Allah SWT kepada malaikat, orang tu pun aku padamkan dosa dia. Orang itu pun, walaupun tujuannya bukan kerana nak maulid, nak ingat aku, tapi kerana dia bergabung dengan puak-puak yang baik ini, orang itu pun akan kupadamkan dosanya. Kenapa, kata Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisum. Orang-orang yang hatinya sentiasa berharap kepada Allah. Orang-orang yang selalu mengadakan majlis kerana meraih simpati kasih sayang Allah. Orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat. Kerana itu sesiapa yang duduk bersama orang-orang terhormat, dia pun akan diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kehadiran kita pada malam ini. Mudah-mudahan kita pulang dari majlis ini, semua dosa-dosa kita dipadamkan dan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala yuqbilu ala man aqbala alayhi wa rahmatuhu wasi'at kulla shay'. والله سبحانه وتعالى أفرح بتوبة عبده وبقرب عبده من الأم من ابنها. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أحد الأيام يمشي في الأزقة فوجد امرأة تبحث عن ابنها وابنها يبكي، فلما والصحابة معه، فلما رأت ابنها التقت بابنها ولمته إلى حضنها، وكان الصحابة كلهم ينظرون إلى ذلك المنظر بتعجب ويبكون من رحمة الأم بطفلها وهي تضمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استغل تلك اللحظة وقال لهم: أتعجبون من رحمة هذه الأم بطفلها؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قالوا: أرأيتم هي ملقيته في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال لهم: والله لله أرحم بتوبة العبد من هذه الأم بطفلها. الله رحيم، إن لله 99 رحمة أو 100 رحمة، واحدة فقط اللي أنزل على الناس في الأرض يتراحم بها الحيوانات والناس، كل برحمة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم لوحده رحمة لوحده من رحمة الله سبحانه وتعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهذه الرحمة حينما تقبل على الله بتوبتك حتى ولو كنت مذنب، اقبل عليه وابكي، الله يفرح منك. تخرج مثل ما تأتي عند أمك لما تصيبك مصيبة أو أي شيء، كيف تأتي عند أمك؟ من سيخطر في بالك أول واحد؟ أمك. فالله أرحم من أمك، أرحم بك من أمك، فاقبل عليه وابكي، فهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. ولكن تعقب بذلك: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Jadi hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah. Kerana itu setiap orang yang menghadap kepada Allah selalu di tengah-tengah malam atau di dalam majlis-majlis hatinya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sejenak keindahan dunia hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka pasti orang itu akan memperoleh rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Cintanya kita kepada Allah, rindunya kita kepada Allah, demi Allah tidak mungkin bertepuk sebelah tangan. Kalau kita cinta, rindu, mengemis kepada Allah, Allah lebih dahsyat terhadap kita. Kerana di dalam satu hadis, Nabi SAW berjalan-jalan bersama para sahabat di lorong-lorong di kota Madinah Al-Munawwarah. Kebetulan pada saat itu ada satu orang ibu-ibu, satu orang emak-emak, satu orang makcik-makcik menangis teresak-esak. Kenapa wahai saudariku, wahai makcik-makcik, wahai ibu, kamu menangis teresak-esak? Saya tidak memiliki anak, hanya semata wayang satu saja anak saya itu. Tapi saat ini anak saya hilang entah ke mana. Tadi saya leka sekejap, dia dah hilang. Seorang ibu bila kehilangan anak, oh memanglah menangis sejadi-jadinya. Kata orang, kalau perempuan ni biar hilang suami, jangan hilang anak. Betul atau tidak? Ke orang kampung ni biar hilang anak, jangan hilang suami. Ada juga macam tu.
Tapi biasanya tak apalah, biar hilang suami. Tapi insya-Allah semua tak hilang suami, insya-Allah. Insya-Allah. Jadi ketika sahabat dah bantu-bantu cari ke apa ke, jumpa tu anak. Bila nampak saja muka anak kecilnya itu, serta-merta lari makcik tersebut. Dia pergi dapatkan anak dia peluk. Sambil peluk, cium atas, cium bawah, cium dahi, cium segala macam semua, sambil menangis-nangis seronok yang amat sangat. Para sahabat yang bersama dengan Nabi SAW, bila melihat situasi itu, para sahabat juga meneteskan air mata terharu. Terharu melihat begitu dalamnya kasih seorang ibu terhadap anaknya. Nabi SAW bertanya, wahai sahabatku, apakah kamu kagum? Apakah kamu merasa luar biasa dalamnya cinta seorang ibu terhadap anaknya? Ya Rasulullah, kami kagum begitu dalamnya cinta seorang ibu terhadap anaknya. Kata Rasulullah SAW, agak-agak engkau semua, kata Nabi, ini mak pada budak ni, sanggup tak dia nyalakan api, dia ambil anaknya, dia bakar anak dia hidup-hidup? Oh, tak mungkin, mustahil. Mana mungkin seorang ibu sanggup menyalakan api yang besar, bakar anak dia hidup-hidup? Tak mungkin, tak mungkin. Bahkan kalau terpaksa dia sanggup korbankan diri dia sendiri, jangan sampai anak dia yang kena musibah. Tak mungkin. Kata Rasulullah, ya betul, kata. Tapi tahukah kamu, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Penyayang, yang Maha Mengasihi. Demi Allah, kata Rasulullah, lebih rahmat, lebih dalam cinta Allah, lebih dalam kasih sayang Allah terhadap hamba-hambanya yang pendosa, melebihi daripada kasihnya seorang ibu terhadap anaknya. Apabila si pendosa itu walaupun telah melakukan dosa yang banyak, menangis mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lebih sayang, Allah lebih dalam cinta Allah terhadap hamba-hambanya walaupun hambanya pendosa. Tetapi kalau pendosa itu mau datang menghadap Allah, mau hadir dalam majlis yang mengingatkan mereka kepada Allah, sayang Allah kepada mereka lebih dahsyat daripada sayangnya seorang ibu terhadap anaknya. Bukankah kita juga selalu mendengar dalam hadis, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha memiliki sifat kasih sayang. Dan digambarkan kasih sayang Allah itu dengan Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke semesta alam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau ya Rasulullah melainkan rahmat untuk semesta alam. Hadirin hadirat, kerana Allah sayangkan kepada umat manusia, kepada semesta alam, Allah kirim Nabi Muhammad. Sehingga kita boleh tengok, saya tambah sikit. Hari ini walaupun banyak orang yang menentang Allah, kafir kepada Allah, tapi Allah tak turunkan musibah. Kenapa? Kerana mereka lahir pada zaman Nabi Muhammad SAW. Allah masih rahmat pada mereka. Kenapa? Kerana kau hidup di zaman umat Nabi Muhammad SAW. Kalau zaman dulu, sikit buat dosa, langsung bumi dibalik oleh Allah, langsung ditenggelamkan oleh Allah. Tetapi kerana rahmatnya Allah yang begitu dahsyat, dan Allah zahirkan dengan dikirimkannya Nabi Muhammad, orang-orang yang jahat masih lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain mengatakan Allah memiliki 100 sifat kasih sayang. 100 sifat kasih sayang. Satu saja Allah baru turunkan di semesta alam ini. 99 Allah simpan nanti di hari akhirat. Khususnya untuk orang-orang Islam, khususnya untuk orang-orang yang mukmin. Walaupun dosanya banyak, tapi kalau masih lagi mengharap redha Allah, masih lagi mengharap maghfirah daripada Allah, 99 kasih sayang itu akan Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Satu saja yang Allah turunkan di dunia ini, kita boleh melihat kesannya sangat dahsyat, sehingga walaupun hanya 1% rahmat Allah turunkan, dengan berkat itulah kita melihat ibu menyayangi anaknya. Binatang buas tidak memakan anaknya, tidak memangsa anaknya sendiri. Kenapa? Karena berkah 1% sifat kasih sayang yang Allah turunkan di semesta alam ini dibahagi-bahagikan. Begitu dahsyatnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita selalu mengemis kepada Allah. Mudah-mudahan rahmat Allah diberikan kepada kita. Kita hadir dalam majlis ini bukan hanya nak dapatkan makan minum saja. Mungkin kat rumah kita makanan lebih lazat lagi. Kita kalau hadir dalam majlis ini mungkin bukan kerana nak dengar cerita-cerita saja. Kerana cerita dalam TV lagi dahsyat. Tapi kita hadir dalam majlis ini kerana apa?
yang mengadakan majlis maulid malam ini kerana apa? Kerana semua di antara kita mengemis pada rahmat Allah, mengemis pada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semuanya dapat rahmat Allah, dapat kasih sayang Allah. Bukan hanya kita, bapa kita, ibu kita, tetangga kita, semuanya dapat rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. فرحمة المولى سبحانه وتعالى ليس لها حصر وليس لها تعداد، وكما قلنا لكم النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمة من رحمات المولى سبحانه وتعالى أرسلها للعالمين. وكل هذه الرحمة التي سمعناها عن الله سبحانه وتعالى وكيف يفرح بتوبة عباده، النبي صلى الله عليه وآله وسلم رحمته كذلك حريص علينا، لا يرضى، قال لا أرضى، ولسوف أعطيك ربك فترضى، قال لا أرضى واحد من أمتي يدخل النار. كيف يا رسول الله؟ حتى ولو كانوا مذنبين، حتى ولو كانوا مذنبين سيتابعهم ويراجع ربه فيهم حتى يخرجهم، ولو كانوا دخلوا النار يتابعهم حتى يخرجهم من النار. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا يا رسول الله علمنا حياتك أن خير لنا، فكيف مماتك؟ قال: تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله سبحانه وتعالى، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. يعني الأعمال قبل أن تطلع إلى المولى سبحانه وتعالى تقرير أعمالنا، النبي صلى الله عليه وسلم ينظر فلان عصي كذا كذا، فلا بد ينظر إليه ويطلب من الله، يختم عليه: يا الله اغفر له، استغفر له. الله سبحانه وتعالى ما يرد استغفار النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا كان الله سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، هم كفار لم ينزل علينا العذاب، مأمونين من العذاب، تنزل علينا صيحة أو صاعقة كما نسمع في قصة الأنبياء السابقين. هذا خلاص بسبب النبي صلى الله عليه وسلم سك بابه، بقية الفتن فقط بيننا البين الفتن هذه ما زالت. فهنا كل واحد يحرص على متابعة السنة والنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ نفسه من فتن الزمان، لأن هي التي بقيت. ولا المصائب الكبيرة حق تدخل القدرات الإلهية في تدمير وصيعة كما فعلوا، أو ريح صاعقة أو كذا، كل هذا مأمون بسبب النبي صلى الله عليه وسلم. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada batasnya dan tidak mampu dihitung dengan sehebat apapun alat canggih untuk menghitung, kerana sangat dahsyat lautan yang tak bertepi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kita telah dengar dalam hadis tadi, Allah merahmati, Allah lebih gembira dengan taubatnya seorang hamba dibandingkan daripada gembiranya seorang ibu yang kehilangan anak lantas menemukan kembali anaknya. Ini rahmat Allah yang luar biasa, hadirin hadirat, kasih sayang Allah. Dan seperti mana kita tahu baginda Nabi juga adalah salah satu rahmat daripada rahmat Allah, kerana Allah mengutus baginda Nabi untuk rahmat semesta alam. Kerana itu baginda Nabi SAW pun kasih sayang baginda Nabi, perhatian baginda Nabi lebih dahsyat daripada ibu kita menyayangi dan memerhatikan kita. Lebih hebat daripada bapa kita bertanggungjawab memikirkan keselamatan, kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Ini baginda Nabi Muhammad harisun alaina, sangat-sangat perhatian betul terhadap kita umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu hadirin hadirat, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Aku hidup baik untuk kamu wahai umat. Aku meninggal, aku wafat pun baik untuk kamu wahai umat. Para sahabat ketika mendengar Nabi SAW bersabda ini, mereka berkata, ya Rasulullah, kami faham ketika paduka berada di tengah-tengah kami, paduka masih hidup, itu terbaik untuk kami, jelas. Kerana paduka lah pemimpin kami. Kalau kami bersengketa sama kami, paduka ada jalan penyelesaiannya. Segala hal, tentu Rasulullah masih hidup kan senang, baik. Siapa kata Rasulullah hidup tak baik? Semua hidup mengatakan baik kalau Rasulullah hidup. Tetapi kami pelik, macam mana pula paduka katakan kalau paduka dah wafat pun baik untuk kami? Tang mana baiknya? Kan paduka dah tak ada. Kata Rasulullah SAW, walaupun aku dah wafat, aku dah mangkat, tetap baik untuk kamu. Kenapa? Kerana kata Rasulullah SAW, semua amalan umatku akan dilaporkan
diajukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada aku. Semua perbuatan kita. Malam ini IKS Melema buat Maulid Nabi, jangan ingat sesekali Nabi tak tahu, tuan-tuan. Yang kamu sumbangkan, yang kamu infakkan untuk perayaan Maulid kerana kamu gembira dengan Rasulullah, jangan ingat Nabi tak tahu, tuan-tuan. Dalam hadis Nabi bagi tahu semua amalan umatku diajukan, dilaporkan kepada aku. Kalau aku temukan laporan yang baik, hamidullah, aku bersyukur sama Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Orang Melema masih nak buat Maulid, nak bersedekah, nak bagi orang makan minum. Nabi memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau ketemukan laporan yang sebaliknya, rupa-rupanya banyak umat Nabi yang nakal-nakal, yang selalu buat dosa, yang selalu menyakiti sama mereka. Kata Nabi SAW, bila aku tengok laporan buruk, apa yang aku buat? Istighfarullah, aku mohonkan ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatku yang nakal-nakal itu. Bayangkan, Nabi bukan hanya ketika hidup duk sibuk memikirkan umatnya, dah dalam kubur pun bukan beristirahat lagi, tidak, dalam pusara beliau pun masih memikirkan keselamatan kita umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bila mana Nabi Muhammad dilaporkan umatnya berbuat dosa, Allah kata ini akan kuazab. Nabi akan kata, ya Allah, tolonglah ya Allah. Tolonglah ya Allah, jangan azab mereka, ampunkan dosa mereka ya Allah. Sedangkan permintaan Nabi pasti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan ampunkan dosa kita dengan barakah Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah diberikan kabar gembira oleh Allah, wahai Rasulullah, umatmu akan masuk syurga separuhnya. Maka kata Nabi SAW, ya Allah, separuh aja ya Allah. Tolonglah ya Allah, tambah lagi ya Allah, tambah lagi. Jangan separuh ya Allah. Separuh masuk syurga, separuh masuk neraka. Kesian umat aku ya Allah. Nabi memuji Allah. Nabi melobi Allah. Sehingga Allah SWT kata, okey, aku tambahkan lagi. Kata Nabi, 2/3 umatmu akan masuk syurga. Semua akan masuk 2/3. 1/3 aku campak dalam neraka. Nabi dah puas. Tidak puas. Terus baginda melobi Allah. Merayu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi kalau merayu Allah tak pernah tolak. Padahal kalau Nabi nak merayu baginda menjadi raja dunia, pasti Allah terima. Tapi Nabi tak pernah merayu jadi raja dunia. Nabi 3 hari 3 malam kelaparan selalu berulang-ulang dalam kehidupan Nabi. Kelaparan baginda Nabi. Permaisuri baginda Nabi kelaparan. Anak-anak baginda Nabi kelaparan. Cucunya Hasan Hussein menangis kelaparan. 3 hari 3 malam selalu tak makan. Tapi beliau tak pernah merayu kepada Allah agar dijadikan orang kaya, kenyang terus, kaum kerabatnya tidak. Tapi yang beliau merayu kepada Allah apa dia? Agar umatnya semuanya masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga rayuan Nabi, permintaan Nabi, tangisan Nabi didengar oleh Allah, sehingga seluruh umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejahat apapun mereka, asalkan mereka tidak syirik kepada Allah, semuanya akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kehebatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Hadirin hadirat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, "Wa ma kana Allahu liya'adzibahum wa anta fihim, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, tidaklah sesekali Allah akan mengazab mereka. Siapa mereka itu? Orang-orang kafir. Orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi agama Allah, memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang menyembah berhala, Allah bagi tahu, tidak akan kuazab mereka ya Rasulullah, sedangkan engkau ada di tengah-tengah mereka. Karena itu hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah, Allah juga bagi tahu, dan Allah tidak akan mengazab mereka selagi mana mereka meminta ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin hadirat, padahal zaman dahulu, kata Habib kita, orang-orang kafir, orang-orang yang menentang Allah akan diazab dengan sa'iqah, akan dikirim api daripada langit membakar mereka, akan diberikan musibah itu dan musibah ini. Tetapi khusus untuk umat Nabi Muhammad, muslimnya kah, kafirnya kah, kesemuanya tidak akan diazab oleh Allah di alam dunia ini. Kerana sedangkan baginda Nabi ada di tengah-tengah mereka. Ini rahmat yang luar biasa ya Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai gambaran cerminan kasih sayang Allah untuk semesta alam. Hadirin hadirat,
Karena itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka itu sejahat apapun, mereka diberikan keamanan. Mereka tidak akan diberikan gempa bumi yang dahsyat mematikan hampir keseluruhan umat Nabi Muhammad. Tidak. Umat Nabi Muhammad sejahat apapun mereka, tidak akan Allah SWT tenggelamkan mereka dengan banjir dahsyat seperti zaman Nabi Nuh. Tidak. Umat Nabi Muhammad sejahat apapun mereka, tidak akan dirubah bentuk mereka yang cantik sebagai manusia berubah menjadi monyet. Tidak. Seperti yang berlaku pada umat terdahulu. Kerana apa? Kerana rahmat yang Allah zahirkan di dalam kemuliaan baginda Nabi Muhammad SAW. Hanya satu saja tersisa. Kata Nabi SAW, Allah bagi jaminan, umat aku akan selamat daripada gempa bumi yang dahsyat. Ada gempa bumi, tapi tidak akan mematikan puluhan juta manusia, tidak. Kalau ribu-ribu mungkin. Umatku tidak akan dibinasakan dengan banjir yang dahsyat seperti zaman Nabi Nuh. Ada banjir kecil-kecilan, paling-paling yang meninggal 2-3 orang aja itu. Tapi umatku Allah amankan, hanya melainkan alfitan bainahum, pertelingkahan sesama mereka, permusuhan sesama mereka, saling sikat menyikat, saling bantai membantai, saling jatuh menjatuhkan sesama mereka. Ini Allah SWT tidak berikan jaminan untuk aku, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau untuk azab-azab yang lain, Allah bagi jaminan tidak akan Allah berikan azab kepada umat Nabi Muhammad, kerana beliau adalah rahmat untuk semesta alam. Kerana itu penting bagi kita, satu perkara yang tidak ada jaminan, iaitu perlulah setiap di antara kita berpegang teguh pada sunnah Nabi, pada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya hadis-hadis fitnah akhir zaman, supaya umat Islam tidak bergaduh sesama mereka, supaya umat Islam tidak berbunuh-bunuhan sesama mereka, supaya umat Islam tidak saling menjatuhkan sesama mereka. Bersatu padulah umat Islam, agar dengan bersatu padunya kita saling menyayangi sama kita, insya-Allah kita akan bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu ayyuhal ahbab anna al-qurb min al-Mawla subhanahu wa ta'ala la yakhtassu bi ashkhas ma'ayyanin, la yakhtassu la bi ulama wala bi asatida wala yata'allaqu بحبائب ولا غيره. القرب من الله سبحانه وتعالى وطريق الولاية لكل الناس، لكل فرد من هذه الأمة رغب في التوجه إلى المولى سبحانه وتعالى والاستقامة، ولو كان عمله عملا من عمل أهل الدنيا، ولكن قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، فهو يعمل بأمانة وصدق، لأن فلسفة الحياة وحكمة الحياة هكذا، هذا يعمل في هذا المجال وهذا في هذا المجال وهذا في هذا المجال حتى يتكاملون، تتكامل الأمة. فإن العالم لو لم يقم بهذا المجال ما سيقوم مقامه، فهو يوعي الناس ويرشدهم ويغذي قلوبهم. الأرواح كذلك تجوع، ليس هي الجوع للبطن فقط، الأرواح تجوع كذلك، وأنت تبحث عن الرزق لأولادك، لكن لا تنسى لهم غذاء الروح وغذاء القلب، لولاه لقست قلوبهم وضاقت صدورهم. فخذوا أسباب السير المولى سبحانه وتعالى وأنتم في أعمالكم وقائمون على رؤوس أعمالكم، ولكن اجعلوا لكم ارتباطا بأهل العلم والصلاح، ورطبوا ألسنتكم تكون رطبة بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin hadirat yang berbahagia rahimakumullah, dekat terhadap Allah Subhanahu wa taala, punya kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang paling basah lokus daripada hujan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya terkhusus untuk golongan ulama saja, tidak hanya terkhusus untuk golongan orang-orang alim saja, tidak hanya terkhusus untuk imam masjid, Bilal atau Habib-habib saja, tidak. Tetapi rahmat Allah, dekat dengan Allah, menjadi walinya Allah, itu semua orang ada peluang untuk sampai ke situ. Ustaz, saya kan bukan orang alim Ustaz, mampukah saya jadi kekasihnya Allah? Mampukah saya ini disayang oleh Allah? Tetap kamu mampu. Saya kan bukan Habib, tak mungkin saya boleh jadi walinya Allah. Kamu bukan Habib, kamu pun tetap boleh jadi walinya Allah SWT. Kerana Allah tidak mengkhususkan. Yang terpenting kata Habib apa dia? Hati kita selalu mu'allaq billah. Hati kita sentiasa kepada Allah Subhanahu. Kamu kalau ustaz tapi hati kamu selalu fikir dunia saja, kamu tak akan jadi wali Allah, kamu jadi wali setan itu. Tapi walaupun kamu ni pomen,
Kalau kamu ni berniaga dekat IKS Melemau atau mana-mana, hati kamu selalu ke Allah, kamu boleh jadi walinya Allah. Kamu boleh jadi orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jujur, kata Habib. Jujur di dalam berniaga, jujur di dalam bekerja. Kerana kan kita perlu mencari nafkah. Kerana itu nak jadi wali, nak jadi kekasih Allah tidak dikhususkan hanya untuk ulama atau wali-wali atau habaib, tapi siapa pun boleh. Yang penting istiqamah dalam jalan Allah. Solat 5 waktu jangan tinggal. Solat 5 waktu jangan diabaikan. Sesibuk apapun jaga solat 5 waktu. Dan hendaknya kata Habib selalu kita ini ada waktu untuk majlis ilmu. Jangan jauh-jauhkan diri kamu daripada para ulama. Jangan jauh-jauhkan diri kamu daripada majlis-majlis mulia seumpama ini. Kalau perut kita lapar betul. Ni dah nak kat pukul 10 ni, perut dah lapar dah ni. Perut kamu berhajat kepada makan. Tekak kamu berhajat kepada minum. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap Roh kamu juga jangan dilupakan. Hati kamu juga jangan dilupakan. Roh kamu juga memerlukan kepada makanan rohani. Hati kamu juga memerlukan kepada siraman Rabbani. Dengan apa? Mendengar ceramah para ulama, melihat wajah para orang-orang solehin. Inilah dia makanan untuk roh-roh kamu. Jangan hanya duduk fikir makanan jasmani, makanan rohani dilupakan. Jangan. Kerana itu selalulah ada hubungan bersama orang-orang alim. Selalulah menghadiri majlis-majlis seumpama ini. Kerana hadirin hadirat yang mendekatkan diri kepada Allah, yang menjadi insan mulia kepada Allah, insan kekasih Allah adalah orang yang hatinya kepada Allah. Walaupun dia bukan ulama, tapi hatinya selalu bersama Allah Subhanahu. Kalau semua jadi ulama pun payah juga, betul atau tidak? Ini ustaz, ini ustaz, ini ustaz, ini ustaz, ini Habib, ini Habib, ini Habib, ini Habib. Habis itu satu Melaka semua Habib semua. Macam mana cerita tu tuan-tuan? Itulah, dunia tak akan makmur lah, betul atau tidak? Jadi semua orang dia jadi Habib, semua orang berceramah. Habis itu siapa mustami'innya? Siapa pendengarnya pun susah juga kan. Jadi masing-masing bekerja mengikut apa yang telah ditentukan oleh Allah. Kalau kamu pegawai negeri, kalau kamu cikgu sekolah, jadi cikgu sekolah yang benar. Kalau kamu pomen, jadi pomen yang betul. Kalau kamu berniaga, jadi peniaga yang benar. Kalau kamu jadi ustaz yang betul. Kerana apa? Kerana itulah kepelbagaian. Kepelbagaian di antara kita, saling melengkapi. Kalau semua orang pomen aja, habis itu siapa yang nak bagi nasihat kat pomen-pomen ni? Balik-balik fikir race. Nak merace saja contoh tu. Mesti adalah Habib. Mestilah ada ustaz yang dah nasihatkan. Kalau nak race boleh, tapi jangan ganggu tetangga contoh. Jangan membahayakan diri kamu. Safety mesti kuat. Macam besi kereta saya naik dah. Tu perlu. Mesti contoh. Kan perlu ada golongan ilmuwan memberikan nasihat kepada kita. Tapi kalau semuanya jadi apa dia? Semuanya jadi ulama, betul. Semuanya jadi ulama, semua jadi orang baik. Habis itu ulama tu betul. Nak bekerja macam mana? Nak memberi saran nafkah anak-anaknya macam mana? Maka orang-orang awam bantulah para ulama. Kalau ulama kata saya ceramah lillahi ta'ala, akhirnya apa dia? Anak bini lapau. Akhirnya apa dia? Ulama pun tinggalkan kerja dakwah. Saya malas nak berceramah, malas nak dakwah. Kenapa? Anak saya kelaparan, tak ada siapa nak bagi dia makan. Saya sendiri pun betul tak? Nak ganti baju setahun sekali pun susah. Kenapa? Orang-orang buat donor je. Awak kan ustaz lillahi ta'ala je lah. Akhirnya ulama kerana tidak dihargai oleh masyarakat, ulama tinggalkan kerja dakwah, semua jadi jahil. Kerana itu saling melengkapi sama kita. Para ulama dengan ilmunya beri nasihat kepada orang awam. Ikhlaskan hatinya kepada Allah. Tapi orang awam pun jangan jauh-jauhkan diri daripada para ulama. Kalau kita selalu mengejar kekenyangan perut, mengejar kepuasan nafsu kita, di mana kepuasan rohani kita? Kalau bukan di majlis para ulama yang solehin, hadirin hadirat. InsyaAllah dengannya semuanya mendapat barakah Rasulullah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wa khitaman usikum bi إعمار أوقاتكم بكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والإكثار من الاستغفار وذكر الله وأتى بعمل يكون لسانك تعوده على الذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا الأمانة في أعمالكم. الأمانة تقوم بعملك بأمانة ومحبة وتستشعر أن الله سبحانه وتعالى هو مطلع على عملك هذا فاعمله بصدق وأمانة يجعل الله سبحانه وتعالى لك البركة وإن كان مقابل ذلك العمل مالا قليلا. لكن البركة إذا جاءت تحفظك وتراها وتنظرها وتحس بحلاوتها. لكن إذا تركت الأمانة وذهبت
تأخذ المال ولو بالتحايل ولو كان كثيرا يفتح الله له أبوابا كثيرة. أمامك كثير المال هذا ولكن يفتح الله له أبوابا كثيرة لا تشعر كيف ذهبت عليك هذه الأموال. إما يمرض ابنك أو تصيبك عطل في سيارتك أو تمرض أو مصيبة أو أي شيء فتغرم ذلك المال يفتح له الله منفذا يذهب إليه. لكن الأمانة والصدق تجعل له بركة وحلاوة وراحة بال وطمأنينة. هذا هو. اعمل عملك وأنت تراقب المولى سبحانه وتعالى، واعمر قلبك ولسانك بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فهي العيادة النفسية، ما نحتاج إلى أطباء نفسيين، هذه مجالسنا، هذه هي العيادة النفسية. الله قال لنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقت ما حسيت ضيقة في نفسك تعال مثل هذه المجالس يذهب كل ما في قلبك. ومثل هؤلاء المشايخ والأساتذة إذا شفت نفسك شيء وهذا أو حسيت بمشكلة استشيره، هذا هو الطبيب النفسي. ما يحتاج تروح مثل ما تحرص على بدنك تذهب إلى الطبيب، هؤلاء أطباء نفسيون. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والهداية. آمين. وأن يجمعنا في مستقر رحمته وفي ظله يوم لا ظل إلا ظله، وينصر إخواننا المجاهدين في غزة في سائر آمين يا رب. إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Dan terakhir kata Habib kita, beliau memberikan nasihat agar setiap di antara kita selalu menjadikan lidah-lidah kita ini basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedang waktu bekerja, sedang memandu, sedang waktu lapar, jangan malas-malas. Basahkan lidah kita berzikir menyebut nama Allah atau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Habib memberikan nasihat, siapapun kamu, apapun pekerjaan kamu, apapun usaha kamu, utamakan sifat amanah dan sifat kejujuran. Itu paling penting. Walaupun kita ni bukan siapa-siapa, bukan orang alim, kalau kita pegang sifat amanah, sifat jujur, kita sangat dekat, sangat dimuliakan, diberahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin hadirat yang bahagia rahimakumullah. Terlebih lagi tentang sifat amanah dan sifat jujur. Kadang-kadang kalau kita berfikir tanpa tuntunan agama, kita kata nak cepat kaya, menipulah macam Cahaya Nun Alif. Betul? Contoh yang suka menipu, walaupun banyak juga yang jujur. Kita tidak nafikan. Kalau kita berfikir cara otak, kalau nak cepat untung, kita cubalah kita berlaku bengkok sikit kepada customer kita. Tapi ketahuilah kata Habib, ini tidak akan mendatangkan keberkahan. Tidak akan mendatangkan keberkahan di dalam usaha kita kalau kita tidak berlaku jujur dan kita tidak amanah. Apabila kita berlaku jujur, apabila kita berlaku amanah, mungkin secara lahiriahnya, secara zahiriahnya kita tidak mengaut keuntungan yang banyak. Tidak mengaut keuntungan yang banyak karena jujur cakapnya. Tak bengkang-bengkok. Tetapi walaupun itu sedikit kata Habib, kau akan melihat keberkahan di dalam rezeki yang sedikit itu. Keberkahan rezeki itu Masya Allah, dia akan mendatangkan kebahagiaan, dia akan mendatangkan hati yang lapang, tumaknina, sakinah yang luar biasa, dan akan menjadikan satu benda yang luar biasa. Walaupun sedikit, tapi kalau barakah semuanya cukup. Semuanya cukup. Tetapi kalau rezeki kamu tidak barakah, kenapa tak barakah? Karena kamu tidak jujur, karena kamu tidak amanah. Kalau kamu bekerja sebagai makan gaji, kamu tidak amanah. Suka curi tulang contoh. Bila bos atau supervisor tak ada, kamu main-main handphone dan lain-lain. Tidak amanah kan namanya kan? Tidak membawa tugas yang benar. Kamu tetap gaji dapat banyak, jalan terus gaji. Padahal banyak curi tulangnya. Ataupun kamu berniaga banyak untungnya. Kenapa? Karena kamu membohong. Kamu kata ini original ni daripada Jepun. Padahal daripada China. Contoh tak? Ataupun daripada Siam punya. Kamu kata ini daripada kilang ni. Padahal hasil kedai potong. Untung banyak tak? Untung banyak. Zahir ni nampak macam hebat. Tetapi kerana itu tidak amanah, tidak jujur, keberkahan Allah cabut. Bila keberkahan Allah cabut, zahirnya kamu dapat duit banyak, tapi Allah akan buka lubang-lubang yang akan menyebabkan ketirisan di dalam rezeki kamu yang banyak. Boleh jadi kamu akan terkena penyakit. Atau boleh jadi anak kamu kena musibah itu dan ini. Ataupun kamu kejap-kejap kena saman. Kena saman, dah duit kamu yang banyak, habis kena bayar saman aja. Tapi kalau kamu walaupun rezeki kamu tak banyak, kerana kamu mementingkan
mementingkan amanah, mementingkan kejujuran. Mungkin kamu buat kesalahan, polis nak saman, alamak nampak macam orang baik ni orang. Tak jadi polis nak apa? Nak saman kita. Boleh jadi. Itu salah satu makna-makna keberkahan. Allah bagi anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh, anak-anak kita tak nakal. Tapi kalau rezeki kita rezeki yang haram, duit kita banyak, kita tidak jujur amanah, duit kamu memang juta-juta, tapi anak kamu terbabit dengan ketagihan dadah, terbabit dengan ekstasi dan lain-lain. Tak habis duit kamu semua tu. Apa artinya duit yang banyak tapi tidak ada keberkahannya? Karena itu penting bagi kita untuk mengejar keberkahan. Dan kata Habib paling penting juga untuk keberkahannya, kita selalu hadir majlis-majlis ilmu ini, majlis-majlis kebaikan seumpama ini insya-Allah adalah obat bagi diri kita, obat bagi jiwa-jiwa kita. Kita kalau jiwa kita sakit, hati kita tidak yakin sama Allah, hati kita tidak cintakan kebaikan, ni jiwa kita berpenyakit. Tak perlu kamu pergi hospital, kerana tak ada hospital yang boleh mengobati jiwa-jiwa hati-hati yang sakit, tidak ada. Melainkan majlis-majlis ilmu seumpama ini. Melainkan di dalam nasihat para ulama-ulama, para ustaz-ustaz, dan majlis-majlis seumpama inilah, majlis-majlis maulid seumpama inilah diobati segala penyakit-penyakit dalam hati-hati kita, insya-Allah. Mudah-mudahan semuanya baca selawat kepada Nabi, berzikir kepada Allah Subhanahu taala, kerana dengan berzikir kepada Allah, dengan berselawat, dengan mengadakan Maulid Nabi SAW, inilah dia yang akan menyembuhkan penyakit-penyakit hati. Bukankah Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Kata Allah, ketahuilah yang menyembuhkan hati kamu, yang memberikan keterangan dalam hati kamu adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak mampu nak mengingat Allah, maka hadir majlis para ulama. Kerana dengan menghadiri majlis para ulama, kita akan mau atau tidak mau, kita akan dapat mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau akhiri dengan doa-doa, mudah-mudahan doa yang beliau panjatkan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan berkat Maulid pada malam ini, Allah memberikan pertolongan yang segera kepada ikhwan-ikhwan kita yang sedang berjihad di Gaza, di Palestin, dan setiap orang-orang yang tidak berjihad tetapi menghantar bantuan dengan kapal-kapal layarnya atau apa saja, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allah menyegerakan kebinasaan Yahudi yang laknatullah alaihim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan umat Islam semuanya diberkahi oleh Allah, khususnya umat Islam di kampung Melemau ini, di ITS ini, semuanya dapat barakah Nabi Muhammad SAW. Yang susah rezekinya dimudahkan oleh Allah. Amin. Yang belum punya jodoh, Allah temukan jodoh ya Allah. Amin. Jodoh satu cukuplah ya Allah. Mereka kalau yang layak tak apa, saya doakan juga dapat 4 jodohnya insya-Allah. Dan mudah-mudahan yang anaknya kurang bijak dijadikan anak-anak yang bijak. Kalau Allah tak takdirkan anaknya jadi anak yang bijak, jadi anak-anak yang soleh, yang menjadi penyujuk matanya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya oleh Allah. Ayah-ayah kita yang telah meninggal dunia, Allah ampunkan dosa-dosa ayah-ayah kita ya Rabb. Isteri kita menjadi isteri yang salihah, perniagaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita didekatkan dengan wali-walinya Allah, didekatkan dengan orang-orang yang hatinya selalu bertakluk, bersambung kepada Allah, sehingga kelalaian kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang menyumbang dalam majlis yang penuh keberkahan ini, Allah balas dengan segala kebaikan dunia dan kebaikan akhirat insya-Allah. Dan kita ucapkan syabas dirgahayu kepada mereka-mereka yang bertanggungjawab mengadakan majlis penuh keberkatan ini. Mudah-mudahan dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita mohonkan kepada guru kita Fadilatul Syekh Khalid Sud untuk membacakan qasidah-qasidah insyaallah. Fadhal. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ya Rasulullah, قد ضاقت بي السبل ودق عظمي وغابت عني الخيل ولم أجد من عزيز يا رسول الله، لم أجد من عزيز أستجير به سوى رحيم به تستشفع الرسل، مشمر الساق رسول
مشمر الساق يحمي من يلوذ به يا رسول الله. مشمر الساق يحمي من يلوذ به يوم البلاء إذا ما لم يكن بلده كنز الفقير رسول الله كنز الفقير وعز الجود من خضعت كنز الفقير وعز الجود من خضعت له الملوك ومن تحيا به المحال يا رسول الله يا حبيبي يا رسول الله يا طبيبي يا رسول الله يا محمد ليث الكتائب يوم الحرب إن حميت وطيسها واستحد البيض والأسل من ترتجى في مقام الهول نصرته ومن به تكشف الغماء والظلل محمد بن عبد الله ملجأنا يوم التنادي إذا ما عمل الوغل الفاتح الخاتم الميمون طائره بحر العطاء وكنز نفعه شمل الله أكبر الله أكبر جاء النصر وانكشفت عنا الهموم وولى الضيق والمحل بعزمة من رسول الله صادقة وهمة يمتطيها الحازم البطل أغث 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 يا رسول الله أغث أغث يا رسول الله قد نزلت بنا الرزايا وولى العمر منهزما حلت بنا الرزايا وغاب الخل والأخل ولاح شيبي وولى العمر منهزما بعسكر الذنب لا يلوي به عجل فجملة القول أني مذنب وجل وأنت غوث لمن ضاقت به المحل صلوات الله تغشى أشراف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعان ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشراف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعان ما بدا نور الله قبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد
جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشراف الرسل الأطايب وتعم كيف يا جمالا قد تجلى بالمشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله أشرف الرسل الأطايب وتعم الله مرحبا أهلا بشمس قد ماحت كل الغياهب مرحبا أهلا بشمس خافيت فيها الكواكب صلوات الله تغشى أشراف الرسل الأطايب وتعم كيف يا شريف الأصل لذناك بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشراف الرسل الأطايب وتعم الله يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب من توجه نحو بابك ما راجع من ذاك خائب صلوات الله تغشى أشراف الرسل الأطايب وتعم نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ضربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ومطارا وامتلأت السماوات وانوارا وضجت الملائكة لله تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر سبحان الله الحمد لله ولا اله الا الله الله اكبر ولم تزل ترى عنوان من فضله وفضله لآلهة تمام حمله فلما اشتد بها الطرق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام
النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو من الله رحمته ورأفته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع للخلائق فترحمها. اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسنا. اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبا. اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان رحمهم الله منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم ثواب هذه الساعة وفضلها. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سلام على ممر الدور. اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعة ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Selesai sudah majlis
pada bagi kita pada malam ini dengan penuh barakah. Bagi pihak penganjur, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan jutaan terima kasih kepada Yang Mulia Habib dan juga Yang Mulia Ustaz atas penyampaian ilmu dan nasihat yang begitu bermanfaat sebentar tadi. Semoga Allah memberkati usia-usia beliau, memanjangkan usia dalam ketaatan serta melimpahkan rahmat dan ganjaran pahala. Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada saya ucapkan kepada semua hadirin yang sudi meluangkan masa menghadiri majlis kita pada malam ini. Semoga kehadiran tuan-tuan dan puan-puan amat kami agai mudah-mudahan mendapat barakah daripada Allah SWT. Seterusnya majlis dari pihak penganjur kami berharap dan agar Yang Mulia Habib boleh mendoakan kami semua, khusus buat adik kami Muhammad Farhan yang mana bengkel ni dibawa buka, dan kami berharap Habib berkenan untuk mendoakan doa khusus untuk kami semua. Muhammad Farhan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina wa harzuqna wajburna wajbur kasrana waghni faqrana wa qil a'marna fima tuhibbu wa tardah. Wa waffiq salah akhina al-akh Farhan في محله الجديد اللي يفتحه، يفتح له أبواب الرزق الحلال، يفتح له أبواب البركة، يفتح له أبواب الفضل، اجعلهم مفتاح لكل خير قل لكل شر وضير. اللهم ارزقه البطانة الصالحة، وارزقه القلب الصالح، وارزقه الأعمال الصالحين. اللهم اجعله من أهل الخير، اللهم اجعله من أهل الخير وفقه لكل خير، واجعل الرزق يصب عليه صبا، وانفع به الإسلام والمسلمين يا ربنا يا رب العالمين، واعطيه على ما في نيته فيما تحبه وترضاه يا ربنا يا رب العالمين. وبارك الحاضرين والحاضرات والمسلمين والمسلمات وارحم الأحياء منهم والأموات يا ربنا يا رب العالمين. واعط كل واحد منا من رسوله وعلى عبد الله ورسوله وعلى كل صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وضير. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. Alhamdulillah. Terima kasih. Seterusnya majlis menjemput para tetamu yang mana belum solat isyak boleh solat isyak dulu dan jangan pulang dulu. Dipersilakan tetamu VIP untuk masuk ke dalam untuk makan, dan seterusnya yang lain yang balik dulu boleh jemput makan semuanya. Terima kasih. Maka dengan ini berakhirlah majlis kita. Sudahi dengan wabillahi taufiq. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.